Jom kan. Sekarang saya berada di RTM Curriculum bersama dengan wartawan kami, Mr. Safwan. Let's go. Itu bukan untuk Mr. Zam Extreme. Sedikit latar belakang berkenaan dengan Mr. Zam, berasal dari Kuala Lumpur, menanti seni juggler, silap mata dan pelbagai lagi. Pernah membuat persembahan di Central Market Kuala Lumpur pada tahun 1992 hingga tahun 2001. Sering juga terlibat dengan program TV, suka melakukan aktiviti-aktiviti yang mencabar seperti Ghost Hunter dan adventure untuk berkongsi bersama followers di Facebook dan juga YouTube. Jadi untuk anda semua yang menanti seni yang ditampilkan oleh Mr. Zam Extreme, anda boleh lawati di laman sesawang YouTube untuk melihat aksi beliau di sana. Jadi beliau juga pernah menyertai program remaja TV3 iaitu Reality TV Ayub NTV7 dan juga pernah tercatat dalam The Malaysia Book of Record di RTM 2 untuk kategori Grass Eating Man. Jadi beri tepukan untuk Mr. Zam Extreme. Assalamualaikum. Nama saya Zam ataupun biasa orang panggil Mr. Zam Extreme. Saya ni berminati seni juggler, seni yang orang kata kemahiran lah, yang mana jarang orang buat. Jadi matlamat saya nak buktikan yang orang Malaysia ni boleh buat. Malaysia boleh. Saya baru selesai habis uji bakat, so kami nak balik. Tapi macam kena bayar ke apa? Palas tak boleh buka. Ya, aku beritahu ni. Tunggulah kau balik.